Serius apa? Serius tak? Cik. Diorang tengah live. Aku bedal je bagi diorang dah live. Diorang tengah live Dengar aku takut diorang akan live. Hari ni kita nak, hari ni hari Jumaat. Pukul dah nak sembahyang Jumaat. Kita dapat ada stok baru. Hari tu sampai. Jom tengok stok apa ni. Okay, ni barang baru sampai. Jom kita buka. Kita unbox. Baru fresh. Belum launching lagi. Tengok. Tengok ni. Ada foil lagi dalam ni. Ada aluminium foil. Siapa terror teka apa benda ni. Bau dia bau wangi, bau buah-buahan. So, tada! Is a surprise gummy. So, apa best dengan surprise gummy ni? Dia macam gummy sihat lah. Gummy yang you makan, dia akan membantu you punya perut, everything. Sebab apa? Kita letakkan 300 juta CFU probiotic. 300 juta, banyak. Kali you makan, banyak probiotic dalam perut. So, is a healthy gummy. Bagikan anak sangat bagus. Dan the second thing yang bagus adalah, dia adalah 100% fruit juice. No sugar. Tapi kita ganti dengan fruit juice. Dan the best thing dia adalah dia peelable. Bila budak-budak buka dia makan. Jom saya tunjuk satu-satu. Buka macam ni. Dah buka tu ada lagi satu dalam ni. Kalau anak nak makan satu tu cukup dah. Dia macam ni. Dia macam square je ni. Kan? The best of this gummy, dia boleh surprise. Nak tahu apa ya yang dia dapat kali ni? So, kali ni saya dapat is a teddy bear. Sama ada you dapat teddy bear, dapat dinosaur ataupun elephant. So both of it, Bismillahirrahmanirrahim, dia boleh makan. Hari ni, because hari Jumaat, kita nak bagi kat staff kita, setiap orang dapat satu. Jom. Nah, dapat satu. Nah, dapat satu. Sebenarnya kita nak bagi tim rasa. Dah beli belum? Belum. Okay. Serius apa? Serius tak? Cik. Nah. Thank you, bos. Terima kasih, bos. Now, kita buka second carton guys. Tak cukup. Sekarang saya toke jajan. Surprise. Buat video. Diorang tengah live. Aku bedal je bagi diorang dah live. Diorang tengah live Dengar aku takut diorang akan live. Baik kak untuk akak. Seorang satu dapat satu. Tengok. Nah. Terima kasih, bos. Right. Nah. Dapatkan surprise gummy dari Mami Hana hanya RM9.90 je. Anak-anak happy, seronok dan sihat. Alright.